Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari Sabtu 4 Julai ni kita akan mengadakan program gotong royong bersama NGO Pertubuhan Islam Prihatin Negeri Melaka. InsyaAllah kita akan bantu Puan Rojila ni lah, yang dah kehilangan kaki dan sekarang ni meniaga lah di kedai beliau di sini. Jadi insyaAllah pada hari Sabtu ni kita akan bantu untuk bersama-sama kemaskan dan kita buat aktiviti mengecat sikit lah, InsyaAllah. Jumpa hari Sabtu ni.